Cepat ramai. Jadi saya akan beranikan diri untuk call ayah. Hello my love. So today actually Adib dah tengah nak bersiap untuk kita pergi ke Manjung Perak. Untuk apa? Korang nantikan sekejap lagi, okay? Ini semua barang-barang kita untuk pergi ke Manjung Perak. Nampak tak? So dah angkat, masuk dalam move. So kejap lagi kita nak gerak. So ni kita orang ada print untuk buat stand. Tapi orang ni buat, dia punya ni macam besar sangat. Besar gila. 2 kali Adib. So kita orang tak bawa. Lepas tu tulisan ni dua-dua sama. So kita orang return balik. Nanti kan yang baru kita orang buat. Nampak tak? Adib baru je beli bag daripada TikTok. Cantik kan? Cantik ke tidak? Nampak ni. Dah. And then, turn right. So guys, sekarang ni kita on the way ke Ion Seri Manjung. Okay, dengan ibu. 8 minit je perjalanan ke sana. So korang tunggu. Adib sampai sana, Adib terus buat video turunkan barang, kita orang punya booth dekat mana. Okay. So bagi saya bawa kereta dulu. Okay guys, bye bye. So ni kita punya store. Ni barang yang ada dekat dalam lori lah. Semua tengah nak bawa turun. So ni kita punya booth. Sekejap lagi kita dah pasang semua. Adik akan tunjuk kat korang. Okay. So sekarang ni adik dengan ibu nak pasang semua ni. Nak jadikan dia satu booth. Okay. Ni kita ada bawa barang-barang ni semua. Ada stall, ada bendera, ada macam-macam lagi. So kita orang nak pasang ni dulu. Nanti kejadiannya dah siap baru kita tunjuk kat korang. Okay. Salahnya Kaki tempat minyak tertinggal. Kaki deep fryer. So apa-apa pun kita orang akan set up mana yang ada dulu. Okay. kita pasang ni dulu, bagi rangka supaya orang tak boleh masuk. Kita kena pasang booth depan dulu lah. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Yang ni misi bukan macam nak berniaga, tapi macam nak pergi bercuti. Misi ni macam nak pergi bercuti je guys. Enjoy je, enjoy. Kita enjoy. Kita boleh tengok wayang. Tengok. Ada TGV. So akak tu kata naik atas straight je. Gila. Okay. Ibu, maaflah kita kena ke bawah sikit. Asyik lah. Dapat mak rendah. Saya tak cakap. Mak saya cakap sendiri. Okay. So ada gadget hub. Boleh adik pergi cari adik punya. Jimat. Bukan, Apple Watch punya casing. Dah sampai Mr. DIY. Sekarang ni kita kat Mr. DIY mencari barang-barang keperluan untuk berniaga. Cable tie. Jom kita. Kita kena. Yes. Cari cable tie guys. Jom cari cable tie. Ni cable tie. So inilah cable tie.
Dia punya entrance. Okay. Havoc Food Festival. Okay. So jom kita bawa pergi booth kita orang. Lalu kat situ saya buat dulu. Ni straight je. Apa ni? Kat sini ada Kids Zone, Havoc Food Fest. So sini ada HVC punya booth. So korang boleh terus ke sana booth kita orang. Okay. So today Saturday. Jangan dekat-dekat nak. Aku nak record kau masuk dalam video aku. So ni lah Kish, photographer Havoc, photographer favourite kita ni. Hi guys. Mic tu ada mic. Ada. Wait, dia ada. So guys, sekarang ni kita dah habis pasang booth apa semua. So ni Ayu. Tengok sikit Ayu. Ayu datang pukul apa Ayu? Ayu hari ni awak pukul 6 pagi dah datang. Ayu dah gerak pagi. Tapi Ayu datang sampai lambat. Ayu sampai lambat. Seperti biasa, seperti biasa. So ni anak-anak Ayu. Ni Widat. Ni Aaron. Afiq. So Afiq. Okay guys. So adik akan tunjuk booth yang adik dah set up sekejap lagi. Sebab sekarang ni kita tengah nak kemas-kemas apa semua lagi. Okay. So sekarang ni kita dah habis set up. Tapi kejap lagi kita nak datang balik lagi sekali untuk Kisina nak buat video, nak bergambar. So korang boleh tengok kita punya booth. Ni nampak kita punya booth. Okay. So ni booth kita. So guys, sekarang ni Kisina dah datang dekat booth. Aku pegang mic, macam mana kau nak cakap? Mana nak dengar? Dengar. Okay. Ya, Inilah dia. Kita berada di Manjung. Guys, Ion Seri Manjung. Ini sebenarnya dah setelah sekian lama ya, tahun ni memang kita tak ada masuk 2026, tak ada masuk event kat Malaysia. So ini baru kita nak masuk kat Malaysia. Rindulah Malaysia kan? Tiba. Dah jumpa jodoh Brunei, tak nak balik pula kan? Ni kita dah balik dah sini, balik Malaysia. Ya, nak tunjuk menu lah ni. Okay. Macam biasa, BMAC kita tak boleh hilang lah kan. BMAC favourite orang Malaysia lah. And then Cikurul. Ni menu baru, orang Brunei pun tak dapat rasa lagi. Beefurul. Lepas tu hujung sekali ni kita buat macam popcorn chicken tu. Poppy cheeky ball. Okay. Semua korang boleh pilih. Kalau yang macam yang tepi dua sana tu boleh pilih dia punya seasoning dengan dia punya sos. Kita ada 4 sos, 3 seasoning. Yang ni ada 3 seasoning. Tak boleh pilih sos sebab dalam dia dah ada cheesy. Macam apa? Jumpa esok. Jumpa esok, bye. Merah mic kau. Tanta tak ada bateri. Kita jumpa esok. Okay guys, sebab Lampu kita tu pun bawa. dah nak balik dah. Ni kita nak buat preparation dekat rumah pula untuk kita punya cikurul. Kita nak kisar ayam apa semua. Okay? Cepatlah cukup. Kita nak jual tak? Ini perangai Kisina. Ni perangai Kisina. Dah hilangkan kunci kereta. Dia bawa kereta, dia letak kata-kata. Mana? Cepat mana? Lepas tu dia tuduh orang. Semua habis dia tuduh orang. Pantat cepat nak mana? Di pantatnya orang. Orang. Kau mana tadi last? Kau pergi jaga customer tu. Kesian Ayu seorang-seorang kau ni. Biar tak payah ada receipt. Last. So inilah kawasan malam. Sini customer. Ayu dah kan. Ayu macam mana?
Are you okay? Are you okay je? Are you okay je? Lagi satu sel rasa. Rasa satu sel lagi si turun. Kopi si turun. Jangan apa yuk? Apa? Bawa salah. Spicy Korean BBQ. Dia baik. Spicy Dia- Korean BBQ. Customer ni dia tak nak seasoning. Tak sikit belanja. Apa dia keluar tembus. Oh, belanja sikit. Jangan belanja sangat. Darah ni. Ni kita punya beef kurung. Ayu buat. Belanja. Okay? Okay guys. So inilah kita punya beef kurung. Very love. Ni Christina. Dia acah-acah busy. As usual, every night kalau Cupcake Aisyah ada buat new video, I akan tengok. Guys see. Tada. My favorite YouTuber guys. See you when I see you guys. Jumpa on my next vlog. Bye bye.